Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Damia binti Kamrul Zaman. Nombor metrik DD22552 daripada kelas D2C. Hari ini saya akan membentangkan unit 2, iaitu cara meminda perlembagaan Malaysia. Okey, pengenalan untuk perlembagaan Malaysia adalah Perlembagaan Malaysia menjadi asas sistem pemerintahan dan pembahagian kuasa untuk melindungi hak rakyat. Pindaan juga perlu melalui prosedur yang ketat. Yang kedua, maksud pindaan perlembagaan. Pindaan dapat diubah atau ditambah mengikut peruntukan dalam perlembagaan. Dan ia juga tidak boleh dibuat sesuka hati oleh mana-mana pihak. Tujuan dibuat adalah untuk mengekalkan kestabilan dan melindungi hak rakyat. Okey, yang ketiga, proses pindaan yang ringkas. Rang undang-undang pindaan dibentang di Parlimen, yang di mana dihaskan oleh ahli-ahli Parlimen yang ada di dalam. Diundi mengikut majoriti yang ditetapkan. Jika dilulus, perundangan akan diperkenakan oleh Yang di-Pertuan Agong, serta dia akan diwartakan untuk menjadi undang-undang yang seterusnya. Untuk kaedah pemindaan perlembagaan, untuk yang majoriti mudahlah, sokongan 50% daripada ahli Dewan Rakyat yang hadir dan digunakan untuk perkara yang kecil atau teknikal. Untuk majoriti parlimen ialah 2/3 sokongan ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negeri. Digunakan untuk perkara yang penting seperti hak kewarganegaraan, struktur berparlimen, kebebasan hak asasi. Majoriti 2/3 plus persetujuan Majlis Raja-Raja perlu persetujuan Majlis Diraja dan digunakan untuk perkara yang sensitif seperti kedudukan Raja-Raja Melayu, agama Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, hak istimewa Melayu dan Bumiputera. Lepas tu untuk majoriti yang 2/3 dengan persetujuan Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan Sarawak, digunakan untuk pindaan yang berkaitan dengan hak Sabah dan Sarawak. Okey, kesimpulannya, pindaan perlembagaan bukan mudah. Ia memerlukan sokongan majoriti dan kadang-kala persetujuan pihak lain. Tujuannya pasti untuk memastikan kestabilan rakyat, melindungi hak rakyat dan mengekalkan keharmonian negara.